Inai, aku baru habis tengok cerita Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung dekat DSC. Cerita ni sangat best korang sebab dia punya pelawak-pelawak dan juga dia punya punchline dia sangat-sangat best. So aku boleh bagi untuk cerita ni berapa? Teka. Aku bagi 100/10. Memang best gila. Daripada awal sampai akhir dia memang kita orang gelap memang tak kering gusi lah. Cerita best gila kot. Sebab dia punya cast dia, pelakon dia, dia punya storyline dia. Walaupun cerita dia seram komedi tapi lebih pada komedi. Best gila lah. Tapi bagi korang kan, kalau korang nak tengok cerita Kang Solah from Kamak X Nenek Gayung ni, korang kena tengok pada 6 November 2025 ni di Pawagam Berhampiran korang. Serius, korang takkan menyesal. Sebab kalau aku tak beli pun untuk tayangan perdana ni, untuk tiket untuk tayangan perdana ni, tapi aku akan beli 2, 3, 4 kali aku akan repeat jugalah untuk cerita ni. Memang best gila. Storyline dia memang mantap. Congratulations untuk Kang Solah, Kang Mak X Nenek Gayung. So, sama-sama korang di Pawagam pada 6 November. Okay.